put your trust in no man, no man, no man, no man. Pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on the trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Ni pun tak ada ucapan, tak ada nama. Siapa yang memberi, terima kasih banyak-banyak. Sekejap saya buka. Betul. Jam. Besar. Ni jam yang ketiga. Yang ketiga memang besar Memang penuh lepas ni. Kalau rumah penuh jam. Dia memang nak suruh pengantin tengok jam tu dah pukul berapa. Nak suruh pancul agaknya. Saya tak begitu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, next. Yang ni yang memang saya tengah tunggu-tunggu. Besar kan? Yang ni memang saya tunggu-tunggu sangat hadiah dia. Sebab ni daripada bos yang pernah saya bekerja dekat butik baju, aka kira favourite sister lah. Dia memang baik. So dia tulis kat sini 2FF. Maksudnya Fifi dan Firdaus. From Asyik. So kita tengok apa dia bagi. Ada siapa yang geram ni? Okay. Ada ni, ada kad ni. Ada kad ke? Oh ada kad guys. Ada kad. Sekejap kita baca. Dia bagi ayat sweet ke apa ni? Dia cakap selamat pengantin baru. Okay. So dia cakap selamat menjalani bahtera syurga. Semoga both of you kekal tu jannah. Amin. Dari Asyik. Hashtag akak tercinta korang. Ya, love. Memang akak tercinta. Sangat-sangat. Buka-buka yang besar-besar. Besar-besar ni menarik ni. Dia bagi satu hot elektrik guys. Oven. Oven kelas fans. you. Unik kau. Kelas. Dia kalau daripada bos memang kena function sikit. Terima kasih Ni mahal Asyik. ni. Nak tengok ke dalam dia? Nak buka ke? Oh shit. Here we go again. Boleh lah. Apalah kita Sebab dia yang paling besar. sebab mungkin dia request kan. Dia request Terima kasih. untuk suruh buka. Nak buka ke? Tak payahlah. Dia macam Sebab kita orang mana nak masukkan balik. macam jenuh pula nak buka. Apa yang korang nampak ni itulah dia. Okay, So, next. daripada geng-geng ni dah habis. Daripada family dah habis, daripada kawan dah habis. Itu kat ada budak so, Kilang. saya nak buka daripada kawan sekerja Kilang. Nampak tak nampak? Dia tak nampak. So, saya nak buka hadiah kawan sekerja Kilang. Okey, jom kita tengok. Saya nak bagi tahu kat sini, memang hadiah yang terpaling besar diorang bagi adalah peti ais. Tapi Yang macam aku tunjukkan dalam video ni lah. Besar mana? Besar. Betul, memang besar. Tapi peti Memang ais besar. memang tak ada. Tak muat nak Tak bawa muat balik. nak bawa balik. Tapi gambarnya, videonya adalah. So korang tengok je dalam tu. So kita ke hadiah seterusnya, kita nak buka hadiah yang saya ada bawa datang sini. So yang pertama, ini adalah daripada owner Kilang tu. Dia memang susah nak bagi hadiah daripada orang yang dia tak rapat lah. Saya pun tak berapa rapat, tapi sebab saya HR, dia pun bos, so memang close lah. So dia bagi hadiah special. Tak tahu hadiah apa. So kita tengok So dia boleh tahan. Untuk teapot ni dia boleh tahan toleran daripada yang paling sejuk negatif 20 sehingga yang paling panas 150 darjah Celsius. degree Celsius. Thank you Miss Leslie. Thank you so much. So dia beli kat Aeon. Kantoi ya? Sebab dia suka. Dia beli kat Aeon. Tengok sikit lah. Okay. Benda-benda macam ni aku seram tau nak guna sebenarnya. Cantik-cantik. Next, kita ke hadiah seterusnya. Yang ni pun hadiah special daripada Factory Manager.
Alisa dan Ezek Lab Compounding, Amira. So thank you kepada akak saya ni. So dekat sini dikata to Fifi, happy farewell. Okay. Farewell. Thank you for your support and cheerful character. Wishing you all the best. Kalau dah masak-masak, jangan lupa bagi kami rasa, dia kata. Okay. Kami sentiasa doakan yang baik-baik untuk kamu. Ikhlas dari Alisa dan Amira. Kalau dah masak-masak, ingat-ingat apa dalam dia kan? Dia tahu kan Fifi tak rajin masak. So dia macam okay, faham. Kita tengoklah hadiah apa ni. Oh, apa ni? Perfume Ni perfume. Oh, ada lagi. Perfume juga ke ni? Wow, sampai 4. Kejap. Sabar. Tengok dulu apa dia. Oh, perfume. Zindor. Macam tahu-tahu je saya suka perfume. Tapi tak rajin membeli. Zindor, dia ada banyak flavor. Kelly Marshmallow. Sekejap, tunggu sikit. Ni apa? Ni Kelly Marshmallow. Ni Goodest Berry. Yang ni? This one Thousand Hope. Nama boleh beli ni. Tak nampak. Ni Thousand Hope nama dia. Lagi satu last one. Yang ni? Champion Boost. Ni aku minum arak ke? Okey lah, thank you bagi hadiah perfume. Bolehlah saya buat koleksi perfume. Next. Terima kasih. Daripada Ezek QA Klinis, Syahida. Ini pun kakak juga dekat situ. So dia cakap, so long, see you around, but never a fine goodbye. Happy new chapter. Thank you. Semuanya tulis bahasa Inggeris ni. Kita orang Melayu tulis dalam Melayu. Special. Lepas tu tulis bahasa Inggeris. Tapi dia benda ni bulat ni. Saya tak tahu apa. Petak. Ni rasa macam lipstick ni. Ya. Betul tak? Kan? Ya betul, lipstick. Kan dah agak dah. Oh, suami saya yang tahu lipstick. Thank you. So tak payah beli barang makeup lah ni. Oh, selamat duit dia. Selamat. Thank you. Yang ni saya baca to Fifi. Thank you for your service. Good luck for your future. Daripada Tech Medic. Okay, so kita tengok hadiah apa. Daripada company tau. Daripada company Tengok hadiah apa ni. Tu. Alah. Komel. Nak suruh saya promote ke macam mana ni? Siap ada nama Tech Medic Dia tulis kat situ The Glove Specialist. Okay, memang ada nama company yang saya kerja. Dia memang buat sarung tangan lah. So dia bagi benda ni. So ni kenangan lah ni. Kenangan yang saya pernah bekerja di situ. Terima kasih. Next. Simbolik. Balut dia sama dengan yang tadi, tapi hadiah dalam ni saya tak tahulah hadiah apa. So dia cakap to Fifi, thank you for your service. Okay, ayat yang sama. Good luck for your future. Okay, ayat yang sama juga dan daripada company Tech Medic. Okay, so kita tengok dalamnya ada apa. Terbalik. Buka terbalik. Bukanya terbalik. Cawan guys. Okay, cawan company. Memang dia tulis kat situ lah. Oh, thank you bagi cawan ni. Kenangan Padahal cawan ni saya tak sempat nak bawa balik. So thank you bagi cawan ni. Okay, sini. Tak apa, kita hidangkan untuk orang-orang Tech Medic. Next. So dia bagi rice cooker. Tapi ada ucapan. So saya nak tengok daripada siapa. Dia cakap kat sini, untuk Fifi dan Firdaus, selamat pengantin baru. Semoga setiap detik bersama menjadi memori yang berharga dalam hidup anda berdua. Amin. Ikhlas daripada para pekerja Tech Medic, production team, maintenance team, biomass team, packing team, lab and component team, QA team. So memang semua ni daripada team. Thank you. So kita tengok sikit dalam dia. Nak buka. Ni rice cooker yang ketiga juga Jam pun yang ketiga, rice cooker pun yang ketiga. Yep, benar sekali. Oh, cantik. Adik. Terima kasih. Okay. Seterusnya
jenama yang sama juga. Okay, yang ni pun memang dia dah ada gambar. Kita tahu yang ni adalah pembakar roti. Dia memang nak suruh saya bakar roti pagi-pagi buat breakfast untuk Firdaus agaknya. Oh ilah. Kita ada special edition kat sini. So, ucapan dia adalah ucapan yang sama. Kena buka ke? Tak payahlah. Tak payah Tengok bentuk je. Tapi memang dah tahulah. Memang pembakar roti. Panasonic juga. Dia bagi dekat sini termos untuk air. Ucapan yang sama. So, saya tak baca, saya tak ulang lagi lah. Daripada pun orang yang sama juga. Thank you so much korang. Terima kasih banyak. Dia nak suruh saya buat kek. Dia bagi mixer. So tak payahlah nak beli mixer lagi. Memang buat kek lah lepas ni. Daripada orang yang sama juga. Tim yang sama. Saya dapat rasa ke tak kek dia? Ucapan yang sama. So dia dah mention dapat tak keknya sebab dah ada mixer. So dia kata Fifi akan buat kek ke tak? Tak tahulah. Kita tengok je lah nanti. Yeah, boy. Terima kasih. So kita buat macam frame. So kita tengok dia bagi apa. Jom. Kita tengok. Jom. Apa? Okey, baju. Dia bagi saya baju. Satu Okey. je? Satu je lah dia bagi untuk Fifi. Firdaus tak ada. Lepas tu dia bagi Aku akan pakai baju ni. power bank. Thank you. Tak payah saya beli power bank lagi. Saya memang tak ada power bank. So dia bagi saya power bank. So ada kad. Kita baca kad Ketul dia. Fifi. Dia tulis ketul Fifi panjang ucapan dia. Tak apa, saya bacakan untuk korang. Assalamualaikum Fifi. Yang pertama ucapan dia, selamat pengantin baru, semoga bahagia hingga ke jannah. Yang kedua, selamat bersara menjadi admin. You did very good job. Thank you, terharu. Okay. Diharapkan hadiah akak bagi tu Fifi suka lah hendaknya. Okay. Nanti pakai dan guna, ingat akak ya. Of course saya akan ingat akak. Always. Okay. Warranty power bank tu Itu pun dia bagi cakap, warranty power bank tu 6 bulan Fi. Nanti akak bagi gambar receipt. Okay, memang akak dah bagi. Thank you. Lepas tu dia kata semoga ukhuwah yang terjalin ni berkekalan sampai kita menutup mata. Amin, InsyaAllah. Okay. Akhir kata akak minta maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki jika selama kita berkenalan Fifi ada terasa hati dengan akak ke melalui kata-kata ataupun perbuatan akak. Sorry, tak adalah. Saya okey je. Tak payah sorry, akak tak ada buat salah. Okay. Lepas tu dia kata selamat menjalani bahtera perkahwinan. Banyakkan bersabar ya. Jaga diri baik-baik. Sayang Fifi ya. Sayang Yustu Kak Diana. Thank you. Ini daripada yang ni dia kata selamat pengantin baru daripada Pakcik Harul. Ini adalah pakcik yang memang saya rapat. Dia selalu bagi saya macam-macam lah. Okay. So kita tengok apa hadiah yang dibagi. Ini adalah hadiah yang keempat. Yang keempat, saya dapat rice cooker. Cuma beza dia adalah jenama lain-lain. Yang ni jenama Kind. Ini kalau lelakinya tak makan tak tahulah. Dia memang nak suruh saya isi penuh-penuh perut suami kot. Memang saya masak 4 rice cooker tu. Terima kasih. So, hadiah yang kedua ni, hadiah yang ada tinggal lagi 2. Yang ni memang besar, saya tak tahu hadiah apa. So, excited nak tengok. Sabar, tunggu. Saya iklan kejap.
Okay, hadiah dia. Dia tulis kat sini kepada Fifi dan Firdaus. Lepas tu dia cakap untuk seumur hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Of course. Okay, selamat pengantin baru. Ikhlas dari Syahidah dan Suryati. Terima kasih banyak-banyak hadiah ni. So kita tengok apa dalam dia. Oh, yo. Daripada Buka. Aviva. Okay, Aviva tu nama yang bagus lah. Saiz Okay, 24. memang saiz yang kita nak lah. Betul. Terima kasih. Memang dah lama dah aim nak beli sebab benda tu memang tak ada. Tak payahlah saya beli lagi. So memang nak suruh travel lah tu. Travel lah. Boleh? Travel. Boleh. Okay. Next. Terusnya Yang terakhir daripada budak kilang. Nasi kejap. Slow. Sumpah berat. Ni tak main-main. Ni tak main-main. Berat. Okay. Untuk Fifi dan Firdaus. Okay, tahniah buat Fifi dan pasangan. Kami datang dari Kota Baru. Oh, ada pantun guys. Pantun, Hingga baca ada pantun. Jasin membeli kerja. Oh, Jasin ada kerja Selamat menempuh hidup baru. Okay. Semoga indah dan apa ni? Lebih ceria. Daripada Alisa dan Amira. Okay. Saya ada gambar Ada gambar. Ada gambar saya dengan dia orang berdua. So, kita buka. Oh, nak musikkan balik. Nah, kau. Tu dia dapat microwave. Masya Allah. Sukalah. Tahu tak? Patutlah berat. Dah dapat microwave, dapat oven. Pasal apa tahu? Dah masak, suami nak makan, tekan je. Tak payah pakai dapur gas lagi. Terima kasih kakak-kakak saya. Itu je daripada hadiah company Tech Magic lah. Okay. Saya nak seterusnya hadiah daripada Geng Pala Tak. Ya. Alright. Oh, ini paling special ni. Ini yang paling aku tunggu-tunggu. Geng Pala Tahu. Tapi ada lagi seorang kot terlepas. Kertas. Buat iklan pula ni. Ada seorang terlepas. Mungkin ada yang tak ada nama tu kot. So sorry lah, ada seorang yang terlepas. So tak apa, yang ni kita buka special daripada geng Pala Tahu aku. First sekali, tengok ni daripada Ada nama tak ada ucapan. So kita tengok. Dia aku lupa bagi daripada siapa. Afiq ke Husna bagi aku tengok. Cada yang keberapa kita dapat ni? Ketiga juga. 3 juga. yang ketiga. Yes. She queen. Size queen. Lawa. Okay, thank you very much. Terusnya Ni daripada besar ni. Daripada Batak. Cibu Batak. Beg Batak. Tak ada ucapan tau. Tak ada ucapan. Tak apa. Dari side pada tahu tu tak ada ucapan. Sebab dia dah bagi ucapan special dalam video sebelum ni kan. Dan happy ending. Kita buka Kita buka. Dah lengkap dah untuk memasak. Dan lengkap dah tempat untuk memasak. Tapi masaknya tak tahulah masak ke tak. Nampak Kita tak buka. Tapi nampaklah apa yang dalam gambar ni. Thank you. Aku lupa lah masa tu ni Afiq. Usah Afiq macam tu lah. Next. Yang ni ada kat ucapan. Yang ni ada. So kita tengok ucapan dia adalah, okay, congratulations to the newly married couple. Okay, wishing you both a beautiful journey together, filled with love. Lagi? Apa tu? Cherish memory. Cherish. Cherish. Daripada? Much for from Amina, kakak Aish. Thank you. Thank you, Sophia. Kipas kaki ni, kipas duduk. Ya. Oh, thank you. Dari Orang Kelantan boh. Original Kelantan. thank you. Thank you very much.
Sejuk je lah bilik aku depan ni. Ni tak bakar. Next. Dia tulis kat sini, selamat pengantin baru Tulisan dia unik. from Muhammad Irfan bin Muhammad Tengok. Azmi. Dan happy ending. Okay. Muhammad Azmi. Muhammad Dia Irfan tulis bin nama Muhammad panjangnya Azmi. masa tak kenal lah. Kalau nama pendek dia Mak Pan je lah. Dia AKA Mak Pan, AKA My Pengapit masa aku kahwin itu hari. Okay, tu je nama ni. Mesti Memang nama banyak dia keluar kat bagus. TikTok ni. Mesti beli kat TikTok ni. Dia beli warna hitam ke? Macam lawa je. Ini kena buka. Oi. Cantik kat dia. Kau sweet juga Mak Pan Tak pernah ke macam ni Pan. Memang terbaik Pan. Dia sikit. dia orang Kedah. Kita kena cakap style Kedah sikit. Tahniah atas perkahwinan hampa. Semoga ikatan yang dibina sentiasa dipenuhi kasih sayang, saling memahami dan saling melengkapi. Doa akan untuk hampa doa. Doa aku untuk hampa doa. Baca dah betul-betul. Semoga dikurniakan tulisan dia unik. Susah. Semoga dikurniakan kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hingga ke akhir hayat. Amin. Selamat menjadi master chef anda berdua. Oh, Master Chef Thank you. Okay. Ni pun tak ada lagi yang bagi, dia yang bagi. Thank you Pan. Last but not least, kita ada lagi 2 hadiah di belakang. Teman hidup lah orang cakap. Daripada Muhammad Akmal Ezrin bin Arman Malik. So aku nak baca kat dia ni. Biasa kalau ucapan daripada dia ni mesti specialnya. So daripada Mal ni dia kena macam sendu sikit. Sebab dia kan jenis yang apa? Dah video tadi huar tiba-tiba sendu. Sebab dia kan jenis feeling punya orang. Cepat bapak panjang. Nama penuh juga. Tak payah baca nama penuh. Itu bin Muhammad Tahir dan Afif Yamin binti Nuzani. Dengan niat kerana Allah, korang memulakan satu perjalanan yang dibina atas iman dan cinta. Aku doakan semoga rumah tangga korang dipenuhi sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan remain united until Jannah. May Allah bless your marriage with peace, mercy and passion. Additionally, may Allah also grant you guys with soleh and soleh children. Amin. Daus jangan nakal-nakal. Jaga bifi baik-baik. Baca slow je. Kuat-kuat dah sikit. Okay. Daus jangan nakal. Jaga bifi baik-baik. Tugasan kita dah selesai. Dah Fifi. Jaga Daus baik-baik. Juga tak. Ya, tugasan korang dah selesai. Daripada sahabat Muhammad Akmal Ezrin bin Arman. Kita tengok hadiah-hadiah apa. Mal, thank you Mal. Ya Allah. Semua suruh masak ni. Beli Mal ni kalau tak masak tak tahulah. Ni semua kena masak ni kak. Thank you. Okay. Last but not least, ni daripada aunty yang kita rapat daripada zaman belajar, iaitu Mak Mal sendiri. Pun kad yang sama, dia orang tulis adik anak beranak ke apa ni? Itu apa tu? Selamat pengantin baru. Sorry aunty, Mama Mal tak dapat datang your wedding. Tak apa, it's okay aunty, I faham. Aunty tak sihat, semoga bahagia hingga jannah. Amin. Thank you aunty. So kita tengok dalam dia. Dia kata kotak je besar, hadiah dalam tu kecil. So betul ke tak, kita tengok. Kan betul. Lawa. Cantik. Jenama ni. Nama apa? Jenama ni. Apa tu? Tak pernah tahu. Korel. 5 piece set 11 Darab emak set. Ya Allah. Thank you aunty. Cuma nak suruh buat air. Agaknya nanti aunty datang. Kalau aunty datang, kita hidangkan benda ni kat dia. Nanti terima kasih banyak. Lepas ni saya kerja nak turun Johor ya. Okay guys, thank you for everything. Hadiah memang sangat-sangat function, sangat berguna. Ada yang saya nak beli tapi korang dah belikan. Thank you so much. Saya appreciate sangat-sangat. Semua hadiah ni sangat berguna untuk kita orang berdua. Dan tak sangka apa yang korang bagi tu sangat-sangat struggle kita nak balik daripada Melaka kepada Johor. Betul, hadiah ni daripada Melaka, lepas tu bawa balik ke Johor. Sekarang ni kat Johor lah ni. Cumanya peti ais je tak dapat bawa balik. Betul.
Semoga korang dilimpahkan rezeki yang meluas seperti air zam-zam yang mengalir. Kami berdua doakan dan kami berdua ucapkan terima kasih banyak-banyak atas pemberian korang. Mana yang hadir ke majlis perkahwinan kami, thank you so much. Korang sudi datang dari jauh, yang dekat, apa semua, thank you. Yang tak dapat datang pun kami appreciate sebab korang tinggalkan hadiah. Yang tak dapat datang tu juga ada yang bagi ucapan melalui WhatsApp. Okay, sekejap sebelum tu saya ada satu kad yang saya nak baca, tapi kad tu saya tak tahu daripada hadiah yang mana sebab masa kami bawa hadiah tu Dah berterabur? dah tercabut kad ucapan tu. Mana? So sekejap dekat ucapan yang ni, tapi hadiah dia kita dah buka, cuma tak tahu yang mana sebab dah tercabut. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang bahagia, harmoni dan penuh cinta. Banyakkan bersabar, bertolak ansur dalam rumah tangga. Amin. Daripada Mirul X Nurul Aifa. So thank Ni you. Ni pada tahu. Tapi tak tahulah dia ada mana Ada satu. dia yang mana tak tahu sebab dah tercabut. Terima kasih lah. Terima kasih. So korang yang mendoakan kita orang, terima kasih banyak-banyak. Bagi kad ucapan yang sangat berharga lah. Sebab korang tahu perjalanan kami berdua bercinta macam mana. 9 tahun 9 tahun tu bukan sekejap, lama. Gaduh, up and down semua ada. Ucapan nak bagi? Tak ada. Thank you for everyone yang bagi hadiah. Haha. Hop. Korang ingat dah habis kan? Belum. Ada lagi sikit. Sambung je. Daripada tak banyak lah. Boleh lah. Ada. Kita nak sambung dengan bossing lagi sikit lagi. Hujung ni. Hujung sikit. Janji. Okay, ni hadiah untuk yang majlis lah. Sebelah lelaki guys. Bulan lelaki lah. Tarikh. So, tarikh dia 15 hari bulan 2. Selama kan korang tunggu video yang kedua ni, memang saja aku sidai. Sebab benda ni aku malas nak buat part 3. Aku gabungkan semua ni. Okay, first yang kita akan buka daripada makcik-makcik Tariah Surau Pinang Kuning. So yang first, let's go, kita buka. Besar sangat. Agak apa dalam ni Let's go. Sorry, aku bukan melekat je. Tak, lepas tu kita unboxing dekat tempat yang lain. Jangan tanya ni kat mana. Rahsia. So, yang kita dapat adalah Yang kita dapat buaya guys. kita dapat buaya. Biasa krokodil ni jenama baju kan. Hari ni krokodil Prio. Kan kita minta. Tapi kita tak, sebenarnya kita orang tak minta. Kita ada list. Dia ada list. List untuk yang kita minta. Tak tahu dalam mana satu yang kita orang dapat. So ni salah satunya lah. Oh kan? Ada 2, 4, 6. Ini ada Daripada kecil Sehalo Sutra. Kecil ini boleh buat masak Maggi ni. apa? Masak Maggi. Yalah, satu bungkus. Masak sup-sup kari-kari. Tahu tak, periuk ini lagi berguna sebenarnya daripada periuk Lagi bagus tau. warna-warni. Satu kan, kalau nak cuci pun dia tak sensitif. Ya, betul. Boleh berus. Kalau yang periuk sekarang ni tak boleh berus. Ni Macam ada besar. berapa ni? Dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni yang daripada kecil Tak aci. sampailah yang besar ni. Okay, sama buang masa, let's go. Kita Apa? ke next barang pula. Okay, yang ni kecil sikit. Yang tadi besar kan. Tadi besar sebabkan kita dapat set periuk.
Next, kita tengok apa yang kita dapat. Next hadiah Makcik Surau number 2. Tada! Ni yang lama ke? Ha. Bukan yang lama, yang penutup dia lain ke? Oh, dia dah upgrade baru sikit guys. Dia still mengekalkan Bentuk theme yang lama. Cuma penutup dia sekarang penutup baru. Kalau dulu kan penutup dia sama warna macam ni juga kan. Lepas tu tak ada apa, tak boleh nampak dalam. Sekarang boleh nampak. Ya, ni kita orang random je lah yang buka sebab ada yang kita orang tahu, ada yang kita orang tak tahu daripada siapa. So, yang first ni daripada Makcik-makcik karya Surau Pinang Kuning. Terima kasih banyak-banyak memberi kami hadiah. Semoga Dimurahkan rezeki, betul. dipanjangkan umurnya. Amin. Doakan untuk kami juga. Okay. So, let's go. Bang Mazhar. Next. Okay. Next, number 3. Nombor 3. Jatuh lah kepala. Sekejap. Ni bukan. Ni let dulu. Kita taruh tepi dulu. Kita buka yang ni dulu. Ini hadiah yang ketiga. Bukan. Oh. Tu paper bag je. Ni hadiah ketiga Oh, dia. ni hadiah ketiga. Ada ucapan. Tu Fifi dan Firdaus from Izzati Najwa. Zati. Terima kasih Zati. Bagi hadiah. Memberi kami jam lah. Okay, sekarang ni dah ada 3 jam. 3 apa? 4. Datang mana lagi satu? 1, 2, 3, 4. Yelah, dah ada 3 jam. Datang pula yang keempat. Mana nak letak yang 4? Saja je kan bagi jam nak suruh pancul kan. Tapi yang ni aku akan pakai kat tangan lah. Tapi dia estetik lah dia punya ni. Macam rumah-rumah lama. So kita orang tak boleh nak pasang semua. Terima Mungkin boleh dia boleh letak bilik nombor 2. Tak payahlah. Kita ni simpan untuk Emergency. sebab aku tengah buat rumah villa 16 tingkat. Tapi belum siap lagi, dia makan tahun lah nak siap. Okay, so kita simpan untuk rumah yang tu. Okay, let's go next. Okay, hadiah yang ke-4. Kepada Daus dan Amini daripada Wakiuddin dan Disebut Amini guys. You know what? I don't like. Okay, this one from my cousin lah. Daripada kawan dia. Tapi kawan dia daripada cousin. sepupu dia. Sorry, daripada sepupu dia. Tapi sepupu dia tak kenal kot kita, so dia sebutnya Amini. Padahal orang panggil Fifi je. Okay, So ucapan dia? ucapan dia, selamat melangkah ke dalam babak baru dalam hidup anda. Semoga kasih sayang dan kebahagiaan sentiasa mengiringi langkah-langkah anda. Tulus ikhlas daripada Wakiuddin dan Mira. Terima kasih. Terima kasih, amin. Nak tanya satu soalan saja. Ayat ni ChatGPT ke ada buku-buku kamus yang mana-mana? Sebut lain macam kan? Selamat melangkah ke dalam babak. Daripada? Dah baca dah? Dah. Okay, tengok masa. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Betul, sejadah. Sejadah dengan tasbih. Ni Oh. boleh buat travel ni. Kita buka lah, kita tengok bentuk dia macam mana. Nak buka ke? Ni, Kita dapat tasbih, alhamdulillah. cantik tasbih dia. Kristal. Ngam-ngam pula dah nak puasa ni kan. Dia turun lah kata-kata. Pandai. Pergi terawih lah tu. So pergi terawih. Sejadah. So ni hadiah pertama daripada dia. Mungkin ni daripada saudara aku Wakiuddin. So mungkin ni daripada dia punya wife, Mira. Oh. Jack Kettle. Kettle chap. Dah saya tahu. Terima kasih banyak-banyak. From my cousin. Okay, let's go. Kita go to the next. Ya. 6. 6. Okay. From Demo. Demo Uchna. Uchna. Siapa lagi kalau tak kenal?
Cina. Kelantan. Pepatah Melayu mengatakan beras kita beli. Demo. Apa dia bagi ni? Set. Pisau. Pisau. Masalah dia ambil yang premium tu. Pisau ni hitam. Kita tengok dalam. Kita tengok dalam. Betul ke hitam? Tada! Cantik ah. Pisau. Yang macam-macam eh. Siap hitam lagi. Premium. Untuk perempuan di luar sana jangan macam-macam. Jangan nak goda dia. Dia tuju tu betul sebelah tau. Jangan main-main Sebelum hilang nyawa aku, korang jangan main-main. Tak adalah. You baik kan? InsyaAllah. Dia setia. Next, kita go to the next barang. Weh, barang ni tak sabar. Barang paling besar. Tak tahu bagi saya bersila sesemut. Okay. Hadiah yang ke? 7. 7. So, hadiah ni special sikit. Daripada bukan sahaja daripada kawan sahabat baik, tapi daripada keluarganya juga. So, kita Kawan pun, daripada zaman poli tau. Until now. Still keep in touch. sebab kita pun dah rapat dengan family dia. So mungkin dia tontong satu family lah. Ini Durian punya hadiah. Semoga berbahagia sepanjang hayat. Amin. Tanda tangan Aiman. Mahal tu tanda tangan dia. Dari Petak and Family. So Petak, thank you very much. Kita buka tengok apa ada kat dalam. Oh, Syam. Raya guys. Fryer jenama Russell Taylor. Dah macam nama aku punya operator. Ui, special tu. Warna apa tu? Berat juga datang ni. Terima kasih Petak and Family, Uncle and Auntie. Terima kasih banyak-banyak. Untuk abang dengan adik dia pun terima kasih tau. Satu family, terima kasih banyak-banyak. So kalau ada masa, datanglah ke rumah kami. Kita orang akan masak menggunakan air fryer. Kita ke budak-budak kilang. Ingat budak kilang dia bagi. Budak kilang aku pun ada bagilah. Yang pertama, ini daripada Ini ayat ChatGPT ke apa? So kita baca dulu. Dua hati disatukan dengan janji dan doa. Semoga cinta terus mekar walau diuji masa. Selamat melayari bahtera rumah tangga dengan penuh bahagia. Dari Hisham PIC Plan 3 yang tolong bungkuskan Lokman. Ada Dia tulis nak ni yang tolong bungkuskan Lokman. Bukan main. Thank you Jam. Thank you Terima very kasih much. Semoga for flat kau punya master. Yang bukan main Lokmannya pun. Alah, hai. Ni tulisan Lokman ke? Itu salah Lokman. Tulisan Lokman. Patutlah dia tulis yang tolong bungkuskan Lokman. Dia nak claim juga yang bungkus tu dia. So kita tak buang masa, kita tengok. Oh, Comelnya. French press. Buka sikit dalam. Comel gila. Oh, dia ada ni lah. Ni apa? Itulah untuk press ni. Nama pun press. Sebenarnya bagi hadiah ni untuk Firdaus seorang je. Memang untuk wife dia tak ada. Tak ada. Comel Sebelum ni sungguh. kita kena kan. Kali ni kita balas balik. Comel gila. Tapi dia hadiah yang lain daripada yang lain. Bagus lah. ID siapa ni hadiah ni? Lokman Tish. Terima kasih. Okay, ni daripada Nisha. Dia punya ucapan, Happy Wedding Day Daus and wife. Semoga selalu bahagia hingga ke Jannah. Amin. Surat khabar mana dia sebatnya? So kita tengok apa ada kat dalam. Dapat toaster desin. Pembakar roti. Pembakar roti. Terima kasih Nisha. Untuk side dia, Mai bagi hadiah warna premium, warna hitam. Tapi di sebelah side saya, banyak yang bagi warna white colour. Colour-colour suci gitu. So bermaksud dia nak menunjukkan yang aku ni kelam di masa depan. Asam. Yang ni katanya tontong. Tak tahulah masa satu dia tontong sama ada salah satu saja ataupun dua-dua. Tapi kita buka yang kecil dulu lah.
Okey, ni daripada rakan sekerja lah, katanya diorang tontong ada 2 hadiah. Satu kecil satu yang besar. Aku tak tahulah sama diorang tontong ke apa ke, sebab aku pun dapat tahu last minute. So aku buka yang kecil dulu lah. Okey, sebelum tu sorry kalau ada bunyi macam tengah berperang. Memang sekarang ni tengah World War tu kat kawasan sini. Sebab hari ni adalah hari tahun baru Cina. Chinese New Year. So sana perang, sini perang, sini tang 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 tang, sana tang tang. Harap korang dengarlah suara kami. So kita buka, tak buang masa lah. Let's go. Bagus lah. Tada! Vacuum cleaner. Vacuum tau. InsyaAllah, kecil ni dah vacuum, besar tu tak tahu hadiah apa. So my brother. Thank you my brother. Korang selamatkan duit dia. Orang memahami aku. Bagus ni. Memang geng kacik. Okay, finally yang kita tunggu-tunggu kan, hadiah yang last. Ini hadiah yang kedua. Itu hadiah yang terakhir lah. Sayang tak ada capai. Dua-dua hadiah yang tak ada ucapan. So ni hadiah daripada aku. Aku tak tahulah, aku sebut je randomnya. So kalau tak ada siapa tak ada nama dalam yang aku sebut ni, korang edit lah sendiri tulis kat komen ke apa ke, daripada Akif, Nabil, Daniel, Lokman, Azmi. Banyak. Ramai. Siapa lagi yang korang tonton? Aku tak tahu. Kita dapat Air fryer. Jenama Philips. Tadi air fryer jenama Russell Keller. Ni Philips. Okay, ni kecil sikit lah. Ni 4.2 liter, yang tadi 6.5 liter. Air fryer dua-dua hitam. So, apa tu, pisau hitam. Kettle jug tu hitam. Berhitam-hitam. Pembakar roti hitam. Semua hitam. Bagus lah. Pilih warna-warna yang selamat. Premium. Tapi semua sebelah dia banyak warna hitam. Sebelah saya banyak warna putih. Korang dah tahu kan, banyak yang ada double, ada triple hadiah ni. So kita orang dah decide, kita orang nak buka beg kuning. So tunggu live kami nanti. Jual lah. Sale. PD sale. Tak ada lagu dah betul. Okay, itu saja. Okay, kali ni betul-betul penutup. Aku rasa banyak sangat penutup ni. Kali ni betul-betul penutup. Ini betul. Janji. Serius. Janji. Yang ni last. Okay guys, thank you for watching. Okay, ni last terakhir penutup. Terima kasih kerana menonton daripada part 1 sampai part 2. So nantikan video next ya, apa-apa je lah, random video ke apa-apa video yang ada. Kalau ada masa kami nak buat video, kita orang buat vlog ataupun kita orang berjalan-jalan mana-mana, kita orang akan cuba untuk, aku akan cuba untuk usahakan untuk upload. Dan aku akan cuba sidai korang lebih lama lagi. Kerana kalau aku upload cepat-cepat, tak ada lah, korang nak menunggu, betul lah. Sedangkan movie part 1, part 2, movie Harry Potter pun makan tahun. Sebab yang buat video, yang editing semua dia. Saya tak. Sebab tu lambat. Lepas tu kan, hadiah wang tunai pun ada tau. Kan? Ada hadiah wang tunai ada. Terima kasih lah. Okay lah. Bye-bye. Bye-bye. See you the next video.